Di padang mahsyar nanti kita akan dipanggil oleh Tuhan, dan selepas selesai timbangan Allah akan panggil dan buat announcement, siapa dekat sini nak tuntut fulan si fulan, boleh tuntut sekarang. Dan orang pertama yang akan sampai depan Tuhan adalah pasangan dan anak-anak. Dan disitulah nanti mereka akan tuntut sesuatu yang kita tidak penuhi hak mereka nanti, hak mereka masa kat dunia dulu. Jadi tuan-tuan, sekali lagi saya nak sebut pesan pada diri saya, sebenarnya terlalu banyak hak pasangan yang kita belum habis lagi penuhi, dan semua itu nanti kita akan jawab di hadapan Allah. Nabi bagi tahu dalam satu hadis, sesiapa yang bergaduh, berdebat, berkonflik dan dia mengalah, Tuhan akan binakan pada dia satu rumah di pinggir syurga. Maknanya contoh bergaduh, suami isteri bergaduh, contohlah suami isteri bergaduh, mengalah, okeylah, tak apalah, menang, akan ada satu rumah Allah akan bina dekat syurga. Tuan-tuan, ada rumah dekat syurga, itu satu flex tau tuan-tuan. Tuan-tuan, lagi dahsyat kalau tuan-tuan dah ada rumah kat syurga. Sebab tu tuan-tuan nanti boleh sembang dengan kawan, kau berapa banyak rumah? 2, satu sini, satu kat syurga. Apa sebab? Tadi bergaduh dengan isteri, mengalah. Bisa baca tuan-tuan, hadis tak habis. Sambungan lagi hadis ni adalah, sesiapa yang meninggalkan perdebatan di saat dia betul. Ini lagi susah tuan-tuan. Sebab kita memang betul, kita di pihak yang betul. Kalau aku cakap ni aku menang, tapi dia meninggalkan perdebatan itu, maka Tuhan akan berikan dia satu istana, satu rumah yang paling tinggi dekat syurga. Soalan saya, abang-abang, berapa banyak rumah dah abang ada? Tahu tak kenapa Allah bagi ganjaran sebegitu? Sebab kita ada tendensi untuk nak menang. Tapi percayalah tuan-tuan, menang tak semestinya akan tenang. Kebanyakan orang mengalah tu akan lebih bahagia hidup dia.